Hari Raya Haji, orang korban lembu. Aku korban masa sebab nak fikir skrip ni. Persoalannya, aku dah sampai tahap lembu ke? Tak apalah. Yang penting kita enjoy. Welcome to Cast at SMS. Tempat di mana rindu jadi senjata, ego jadi bom jangka, dan semua orang still not together. Kau ingat bila boyfriend dorang fly, terus hidup ke laut? Silap. Ni bukan cerita tak ada kau aku lemah. Ni cerita kau tak ada aku lagi meletup. Trio gadis kita, Mira, Sophie, Sharina. Bukan jenis meratak depan kipas. Diorang keluar rumah, bedak penuh, outfit padu, sampai posing dalam parking lot pun rasa macam tengah shoot iklan Safi. Mereka tak tunggu lelaki balik baru nak happy. Diorang cipta bahagia sendiri. Tengok je lah, skyline pun naik. Bukan sebab nak hilangkan rindu, tapi sebab aku nak reward diri. 3 hari tanpa boyfriend, chill je. Sementara awet kat Malaysia tengah healing, 3 orang ni pula dekat Brunei. Bukan main havoc, baru je turun kapal terbang, gaya terus tukar. Macam baru balik dari tour dunia K-pop. Syami, Ihim, Kekanda. Semua tiba-tiba bertukar profession. Daripada boyfriend kepada public figure. Mana taknya, kiri kanan orang datang minta selfie. Siap ada yang cakap, abang ni yang famous dekat YouTube tu kan? Kau tengok je senyum diorang. Senyum manja, tunduk malu, budget humble. Padahal dalam hati, yes, aku hot. Belum seminggu dekat sini dah ada fans. Belum balik Malaysia, aku dah nak unfollow awet lah. Tapi sabar geng, enjoy lah dulu. Sebab korang lupa satu fakta penting. Yang akan jemput dorang kat airport nanti bukan Grab, tapi girlfriend yang tengah simpan 38 screenshot dalam phone dia. Nak tak nak, call jugalah dorang. Siap susun ayat, biasa macam nak berucap dekat majlis PIBG. Mula dengan, saya minta maaf, saya tak sengaja. Padahal dalam hati doa kuat-kuat, tolonglah jangan merajuk lama-lama. Dan perempuan, biasalah, hati kan terluar je. Dalam tisu 3 lapis. Baru dengar suara power, terus cair macam cheese. Sampai je airport, terus jadi drama TV3. Baru 3 hari tak jumpa, tapi gaya macam tak jumpa 3 tahun, babe. Itulah geng Cast dan SMS. Bila rindu, over. Bila sayang, tunjuk macam tak kisah. Tapi bila jumpa, terus lupa semua merajuk. Diorang ni borak dekat pintu airport sampai guard pun confused. Ni nak balik ke tak ni? Tapi cinta kan, bila jumpa, semua benda nak di luar. Sampai laluan keluar airport pun jadi confession room. Dan akhirnya Achura, Kekasih, Syafi kembali bersama. Cinta dorang bukan yang biasa-biasa. Kadang macam filem komedi, kadang macam episod telenovela. Bersatu semula bukan bermakna semuanya selesai. Tunggu dah lihat, cerita sebenar baru nak bermula. Jumpa korang kat next episode. Kalau aku tak kena culik lah. Bye-bye.